Sekmo, hari ni aku sekali lagi ke Kampung Temeh. Aku naik bot dan pusing-pusing di kawasan sungai Kampung Temeh. Aku sajalah ke Sekmo boleh naik bot, speedboat ataupun Sekmo berkayak. Kalau Sekmo tak mau lenguh, Sekmo naiklah speedboat. Kalau mau nak lenguh, nak menikmati sungai gitu, Sekmo boleh berkayak. Harga sangat berpatut tang. Aku naik speedboat ni dengan harga RM5 boleh raung-raung di Sungai Temeh. Harga dia RM5 per pax. Semua tak payahlah naik seorang, mau ajaklah 2-3 orang. Baru je baloi sikit nak bawa Sekmo pergi jalan. So suasananya sangat tenang dan chill lagi. Jadi aku nak payung lah sikit vibe-vibe suasana di Sungai Kampung Temeh. Jadi belang-belang kita pergi ronda kat sungai ni, aku nak ceritalah untuk pengetahuan Sekmo. Sungai Kuala Berang ni menjadi tempuran untuk kegiatan ekonomi pada dulu-dulu lah. Jadi bila kita sebut je kegiatan ekonomi pedagang ni, semua orang akan tumpu dekat sungai kita. Jadi sini adalah pusat bandar yang besar jugalah dulu-dulu. Jadi dulu kan saya nak tahu sungai ni jadi tempuran daripada pedagang-pedagang pelusuk dunia mari. Gitu dok kira lah dari ujung pakar mana pun mari belakang menjadi tempuran sini. Sebab apa sungai ni luas dan selesa kot untuk dia berdagang. Jadi hak duk tanya tu buat apa kalau Berang cakap gitu balah kali, buat apa bunyi gini bunyi gitu. Jadi itulah salah satu faktornya. Daripada pelusuk luar negara, daripada Indo, ada daripada India, China, macam-macam lagi ada. Lepas tu orang Kuala Berang tirulah sikit-sikit. Jadilah lorak Kuala Berang pelbagai dan unik. Jadi next nak suruh ke explore mana, sila letak di ruang komen biar tak tu.